Okay, Assalamualaikum and welcome back. Malam ni kita dah ada oil filter, kita dah ada minyak. So kita boleh start kita punya first service of kita punya Azia Rahmah. Okay, parking sini dulu. Benda yang kita perlukan sepatutnya ada dua. Satu oil filter opener dan spanner 14. Okay, oil filter punya location nun bawah di sana, nampak yang hitam. Okay. So before we start, kita check kita punya oil condition. Okay, yang ni kita punya mileage total dah 9,000 lebih. Kalau minyak hitam pun dah jadi hitam. Okay, so ni. Then kita boleh start buka kita punya oil cap. Sikit. So kita boleh start buka drain plug. So drain plug dia dekat bawah. Okey, ni location dia punya nut 14. Kita longgarkan yang ni. Kita boleh drain out minyak and then kita boleh tightenkan dia balik. Tighten nanti jangan terlalu ketat. Cukup sampai by heart lah agak-agak. Okay, ni kita punya nut 14. Dekat belakang ni ada satu washer. So untuk this first service aku tak tukar lah. So, aku lupa nak beli sebenarnya. So ni ada satu washer. So next service kita akan tukar washer ni. Okay, ini position oil filter dia tadi. So oil filter basically kita boleh buka just menggunakan tangan. Okay, kita selut kat dalam ni, kita just pusing. Okay, kita dah manage untuk buka kita punya oil filter. Dan kita kena bersihkan kawasan ni. Kita letak oil filter baru nanti. Okay, next oil filter baru kita akan tepikan sikit minyak keliling sini dengan menggunakan minyak enjin yang baru. Okay, dan ni oil filter kita boleh masukkan ke dalam. Okay, kita lepaskan oil filter. Memang aku akan tighten pakai tangan sahaja. So kalau korang pakai wrench ataupun soket, ketatkan secukup rasa lah, jangan ketat sangat. Okay, so the oil filter in. Kita double check. Okay, good. Dan kita boleh buka oil cap untuk masukkan minyak hitam baru. Untuk minyak hitam normally aku akan tuang macam ni. Tak apa prefer pakai corong. So tuang macam ni, agak-agak sampai 3 suku botol ni. Dan kita check kat dipstick. Okey tak okey. Kosong W ni ringan betul minyak ni. Okey, kita lap sikit. Okey, kita check kita punya minyak lebih kurang lebih sikit pada full. So ini dah cukup. Kita start dulu. Dan kita tengok berapa banyak yang kita perlu top up. Kita start dulu dan kita tengok berapa banyak kita perlu top up balik. Dan sekarang kita boleh check balik selepas kita start kita punya minyak. Okay, boleh tengok. Okay, ngam-ngam full. Okay guys, kita dah complete kita punya penukaran engine oil. Untuk Azia ni service reset ni kita boleh buat sendiri. So aku akan tunjukkan selepas ini. Okay, so kita dah siap servis. Sekarang kita nak buat service reset. So service reset kita tekan button ni. So kita ada trip, kita ada service, kita ada odometer. So sekarang aku punya odometer ada dah 9,400. Okay, almost 10,000.
Dan kita pergi kepada servis yang ada lemas panah ni. Kita tekan hold. Okay, dah clear. Dia start 10,000 balik. So 10,000 ni bila korang dah jalan, dia akan reduce lah 987 sampai 1000 over. Okay, setiap kali kau servis, buat kat sini. Okay, selamat mencuba.